bila GST dilaksanakan, dia lebih mudah, lebih telus, lebih banyak yang dikutip, yang mana boleh dikembalikan. Berbanding dengan logik yang sedia ada dalam perluasan SST ni ialah kita akan pilih barang apa yang kita kenakan. Jadi avocado ni makanan elit, salmon ni makanan elit, cod ni makanan elit. Dan itu membawa kepada masalah. Itu membawa kepada masalah kerana satu, kita tak boleh. Sampai bila kerajaan, kita nak mengharapkan kerajaan menentukan apakah barangan elit dan apakah barangan yang tidak elit, and there's problematic there also. Kerana awak miskin jangan makan avocado. Ya, so saya rasa tak selesa dengan pencirian sebegitu. Dan kedua ialah walaupun kerajaan mungkin merasakan dengan pengecualian tertentu tidak akan ada kesan kepada rakyat biasa, tetapi tak boleh kawal segala kesan berganda yang datang apabila satu bahagian dalam rantaian nilai itu terkesan. There will be knock-on effects. Jadi kalau dah ada segala kesusahan praktikal dan juga kesan inflasi yang tidak boleh dielakkan, buat saja GST, kembalikan dengan cara yang lain, iaitu bantuan tunai ataupun bantuan apa sajalah. Dan saya rasa itu yang sepatutnya dipertimbangkan. Dan saya rasa ada kemungkinan kita perlu bincang, adakah ini soal tidak mahu mengembalikan satu legacy yang pernah dikaitkan dengan pentadbiran tertentu terdahulu. When actually apa yang perlu dipentingkan ialah mekanisme itu, adakah ia akan mencapai matlamat yang diharapkan. Dan kalau matlamat yang diharapkan adalah meluaskan cukai dan juga memberikan kembali impact yang positif kepada golongan rentan ataupun golongan yang perlu dipelihara, tidakkah GST lebih baik?